Material rod pancing dah ada. Carbon graphite dah biasa. Raket ni pakai titanium. Apa specialnya? Ini dia guys, raket Felet TI 88. Berat 4UG1. Balancing raket ni walaupun series slightly head heavy, tapi kita timbang dapat even balance. Stiffness medium to stiff dan max tension boleh tarik sampai 35 pound. Ketebalan shaft 70mm, ada teknologi nano booster shaft dan 40 Titan Japan hot melt graphite. Frame sweet spot besar, ada teknologi 2 dalam 1, iaitu titanium teknologi dan low aerodynamic frame. Setelah ditimbang performance swing weight, kita dapat 84 kilo. Jadi apa kelebihan titanium berbanding dengan yang lain? Tengok je sampai habis. Overall, raket TI 88 ni boleh membantu pukulan lebih mantap, refleks lebih laju, swing laju, lebih tepat ke sasaran, dan smash letak. Jadi apa yang specialnya titanium yang ada dekat raket ni? Raket TI 88 lebih keras, lebih repulsion, kurang getaran dan size frame kekal besar walaupun dah tarik tension yang tinggi. Bijak. Jadi raket ni sesuai untuk all around game dan harga mampu milik. Link dah ada. Beli terus!